Bila kita nak buat sesuatu projek, animasi ke, video animasi ke, bahan interaktif ke, apakah perkara pertama yang kita perlu buat? Siapa boleh beritahu saya? Coding ni. Sebelum nak buat sebarang projek, apa perkara pertama kita kena buat? Mengenal pasti ni. Selain daripada kita tahu apa yang kita nak buat, apa kita kena buat? Dah, jawapannya kita kena buat, kita kena draft. Apa ini istilahnya? Storyboard. Storyboard ni mesti buat supaya awak tak ke laut. Awak tidak menyimpang ke dasar lautan. Nampak sini? So, apakah bila kita nak buat bahan interaktif, so bila orang klik pada awak punya, bila orang klik, Fairah? Fairah pula. Zulfa? Bila orang klik dia link awak tu, apakah paparan pertama yang akan nampak yang awak nak? So, macam yang saya telah terangkan tadi, bila orang klik sahaja link awak tu, paparan pertama ialah selamat datang. Selamat datang ke bahan pembelajaran Al-Humairah. Apa tu tak salah? Gambar. Okey, baik. Lepas tu dekat bawah ni, bawah paparan pertama ni ada satu button, di mana bila orang tekan button tu, dia akan pergi ke paparan yang kedua, iaitu A. Dan sebelahnya ada gambar ayam. Masuk. So, bila orang tekan A, apa akan keluar? Suara A. Tekan A, jadi A. Bila tekan gambar ayam, keluar apa? Keluar suara ayam. Kok. Itu. So, dia akan tekan bunyi. So, dekat bawah ayam ni ada satu button. Button ni adalah untuk pergi ke paparan ketiga, iaitu B. So, B apa B? Beruang. Apa lagi? Beruang ke apa ke? So, tekan B, keluar bunyi B. Tekan beruang, keluar suara beruang. Buka, awak boleh tahu. Faham tak? So, kita boleh buat ataupun kita juga boleh buat paparan. Bila tekan yang pertama, dia akan keluar gambar ayam dan dia akan keluar fakta-fakta tentang ayam, dan kita boleh keluarkan suara dia. Tapi tak apa, itu awak boleh lebar luaskan lagi. Itu awak boleh buat di rumah. So, kita belajar yang basic dahulu, coding sampailah Z. Boleh? So, sekarang ni buka awak punya laptop, awak punya mouse ke apa ke boleh letak. Saya bagi tempoh 5 minit untuk awak setting. Okey, dan kalau boleh buka awak punya Canva. Boleh tak buka Canva? Kalau kita punya back cover depan dia guna Canva lagi cantik daripada kita guna pen scratch. Okay, buka Canva. Lepas tu masuk awak punya account Canva awak. Lakshmi, ingat awak punya email. Masuk. Masuk ke account Canva. Okay, first buka dulu Canva. Ni awak laptop ada banyak. Pergi ambil satu laptop. Tak payahlah berkongsi.
Laptop ada. Tablet awak tu simpan je. Okey, masuk Canva. Tahu tak Canva? Canva sama je kan dekat atas. Canva. C-A-N-V-A. Canva. Dia tekan, dia akan dekat atas. Dekat atas Canva. Masuklah. Nanti dia akan minta email awak. Awak masuk email awak. Tak boleh apa? Tak payah password. Password Ni Fairah. Tolong ni. Sekejap masuk ke link laptop ni. Dah. Okey. Lashmin dah boleh? Okey, baik. Bagus. So, kita kena tahu. So, ini adalah Scratch. So, Scratch ni dia ada punya size dia. Size dia tak sama macam size YouTube, size Facebook lain. Punya size dia. So, kita nak buat cover dia. So, kita kena tahu size untuk Scratch. So, kita type dulu. Ukuran aplikasi Scratch di Canva. So, dia bagi dia punya ukuran dia ialah ni. Okey, kita akan punya pixel. Okey, baik. Siapa yang nak buka Canva? Dah? Dah, buka Canva dah. Semua buka Canva? Okey, cepat buka Canva. Lepas tu, awak pergi dekat custom size. Canva custom size. Okey. Custom size. Custom size. Okay. Skip orang. Dia pakai ya. Okay, custom size. Letak. Touchpad dah. Okay, bagus. Ya, tunggu ni. Tunggu bawah ni. Madinah. Madinah tunggu Madinah. Madinah buka laptop, masuk awak punya email. Okey. Kita tekan custom size, dia akan minta berapa pixel. So ukuran dia ialah 960 kali 720. So type 960 720. Punya wide dia, ketinggian dia ialah 720 guna ukuran pixel. And then create new design. So ini adalah paparan untuk size Scratch. Sekejap kita tunggu yang lain. Betul. Betul. 720 pixel new design. Ni boleh. Awak tak payah tengok, awak terus masuk je. Nampak? Atas kali 720. Okay, create new design. Okay, center. Ini nah, la ilaha illallah, saya suruh buka Canva. Bukan dengan ni, buat. Okey, seorang kena dipindahkan. Tak boleh pindah. Ni custom size. Ni custom size. Okey, wide tu letak type 960.
kali height dia 720. Bisa create new design. Dah create new design. Buat lagi seorang pindah lain Okey dah. So kita akan pergi, kita nak buat paparan cover pembelajaran kita, game kita. So kita ambil yang simple-simple je, Lisa. Contoh ambil ni macam ni je. Pelawak lah Lisa. Awak nak ambil mana pun. Lepas tu kita letak ayat. Selamat datang. Lepas tu ke bahan pembelajaran. Nama haiwan. Boleh buat ya. Betul, namakan apa? Namakan nama aplikasi awak. Saya Greg Al-Huza, nama nama saya. Lepas tu awak bolehlah masukkanlah beberapa gambar haiwan. Cuba buat macam ni. Cikgu. Kalau nak tulisan lain boleh. Apa? Kalau nak tulisan lain. Boleh, buatlah apa pun. Buatlah apa pun. Penting kita nak ambil cover je. Okey. Kalau yang dah siap aku tahu Ada yang tak tahu, itu nota. Bukan nota. Okey, lepas tu dah masuk. Awak guna tag dari teks. Awak buat simple-simple tak apa. Ini nanti kalau nak buat lagi hebat, ada kat rumah. Yang penting ada selamat datang, jalan itu lah. Boleh Madinah. Madinah daripada tuition Buat je selamat datang lah cukup. Nanti kita buat yang tu. Dah. Okey, tak apa dah. Mana yang dah ada, okey cukup. Awak tak payah nak ganti makan masa yang lama. So kita dalam banyak masa dekat cover. Kita akan banyak masa dekat coding nanti. Okey, baik. So sekarang ni apa gambar yang ada pada awak? Tak kisah, awak tekan button share. Button share ni. Tekan button share and then tekan download. So dia punya file adalah PNG, and then tekan download. So dia akan download lah ke dalam laptop awak. Selesai. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke Scratch. Tak download kan tuan-tuan. Pembelajaran. Tak kisah awak tengok guna ayat saya yang dulu guna ayat awak. Ini kotak. Ya, ambil. Ini boleh. Lalu ada apa?
Pernah buka laptop sekolah? Bukan. Dah download je gambar tu. Gambar tu download saja. Download gambar tu download. Zahra download. Siapa yang dah download? Satu lagi. Download gambar okey. Lashmi, download je. Ni. Download je. Download saja gambar tu. Nanti kita akan banyak masa dekat coding. So yang ni tak ada pening kepala. Ustaz, download tekan share. Ya, download tekan share. Lashmi, tekan share Lashmi cepat. Tekan share tu. Download. Okey, sementara kamu download. Okey, awak tengok sini kan. Sebenarnya kita pun boleh buat cover tu dekat Scratch. Tapi tak berapa cantik lah. Cara ni ialah kita pergi dekat saya terangkan secara ringkas lah. So yang Scratch ni dia ada backdrop. So kita boleh pilih mana-mana backdrop. Dan kedua dia ada sprite. Sprite ni adalah objek yang kita nak animasikan dia. Sprite nama dia sprite. So dekat sprite ni ada macam-macam lah. Ada manusia, ada bola, ada haiwan, ada bangunan, ada kucing dan sebagainya. Dan sprite ni pun kita boleh lukis sendiri. Okay. So awak lihat kat sini, saya terangkan secara ringkas saja. Dekat sprite ni ada 3 bahagian. 1, 2 dan 3. Okey. So ini adalah untuk preview. Yang ini adalah kita letak satu sprite dekat sini. So dia akan preview lah apa yang kita coding, dia akan preview. Contoh saya masukkan satu sprite buah-buahan. So dekat sini dia punya letak coding dia, letak blok. Contoh kita nak pisang tu bergerak 10 langkah. So ini adalah kawasan untuk letak coding. So yang sebelah kiri ni ada motion, ada looks, ada sound, ada event, ada control. Ini adalah bahagian untuk pilihan coding yang awak boleh pilih untuk gerakkan sprite yang awak dah pilih. Okey. Yang kedua, kalau awak ada banyak sprite. Contoh sprite awak ada 3. Okey. So saya tanya awak dekat depan awak ni ada 3 sprite. Satu sprite apa ni yang perempuan ni buah pisang dengan yang lelaki ni. Okey. So sekarang ni saya tanya awak, ada 3 sprite ni kan. Sekarang ni siapa punya? Siapa punya tempat coding? Pisang punya ke, perempuan ni ke, lelaki ni? Macam mana awak tahu ni pisang ni? Sebab yang sprite pisang ni dah bukan ada warna biru. So ini dia punya. So kalau awak coding kat sini, so pisang ni akan bergerak. Dan lagi 2 orang ni dia tak bergerak langsung. Faham? Banyak orang berlaku kesilapan. Ingat sini. Ramai murid dia buat kesilapan di mana dia nak gerakkan perempuan ni. Sedangkan sekarang ni blok ni bahagian pisang punya. Dia sibuklah masukkan coding untuk perempuan ni bergerak ke atas ke bawah, berpusing lah apa dah. Bila play, pisang ni pula yang bergerak. Ramai yang berlaku kes-kes ni. Nampak macam mudah, tapi ramai yang dia tak perasan. Faham? Maksud apa?
Siapa pandai buka pas ni sekolah ni? Tolong. Saya tak pernah lagi buka yang laptop murid ni. Ni faham apa? Okey, lepas ni. Dekat sini ada dua. Satu backdrop. Satu lagi adalah sprite. Ramai murid yang dia tersilap, dia nak buat sprite tapi dia tekan backdrop. Yang tadi. Tadi kan ada kelas pukul 8 hingga pukul 11. Pukul setengah. Saya suruh dia buat sprite tapi dia tekan backdrop. Habis backdrop tu dia conteng. Sudah salah So kena bezakan antara sprite dengan backdrop. Okey, untuk yang ini awak tengok saja. Kita boleh buat cover depan dengan menggunakan sprite. Kita boleh buat cover depan bahan kita dengan menggunakan sprite. Caranya ialah choose a sprite, bawa saja awak punya mouse tu jangan tekan. Lepas tu ada pilihan, ada choose a sprite, ada paint, ada surprise, ada upload. So kita pergi pada paint. Paint ni adalah tempat untuk kita melukis. So kita boleh buat sini. Dan bila kita dah tekan pada paint, dia akan keluar pilihan perkataan, bentuk-bentuk dan warna serta sebagainya. So kita boleh pergi pada yang teks ni, logo T ni, kita tekan sini, kita boleh buat type. Selamat datang ke kelas bahan. Tengok je. Pembelajaran nama haiwan. So awak juga boleh besarkan dia punya ni. So yang ni kau boleh Ustaz, macam mana nak masukkan yang Canva tadi? Okey, Canva tu je. Sabar. So ini adalah contoh kalau kita nak buat muka depan pada pada dengan menggunakan Sketch. Okey. Boleh? So saya tak nak yang ni. Baik, kita akan mula masukkan muka depan dia. Caranya ialah kita pergi dekat choose a sprite, bawa saja. Lepas tu pergi dekat upload sprite. Lepas tu awak ambil cover yang awak dah download dekat Canva tadi. Awak pilih. Kita akan masuk ke sini. Okey. Bila dia dah masuk ke sini, kita boleh adjust kedudukan dia. Cara dia dengan custom. And then convert to vector. Ambil tekan dengan select ni, awak boleh adjustkan dia jadi lagi center. Nampak? Okey, saya ulang semula Okey. So awak dah download kan cover tu dekat Canva. So gambar tu berada dalam folder download dekat laptop awak. So kita nak upload, kita nak masukkan dia ke dalam sprite kita. Cara Sketch kita, cara dia adalah kita bawa mouse kita ni pergi dekat choose a sprite. Lepas tu bawa lagi mouse tu pergi dekat upload sprite. Dan pilih folder download. So dekat situ ada gambar yang awak dah download tadi. So double klik, automatik akan masuk dekat paparan preview tu. Tapi ni punya paparan dia tak center. Macam mana nak kita centerkan dia? Cara dia ialah dengan kita bawa mouse kita ni pergi dekat costume di sebelah kiri atas. Tekan dia. Kemudian kita convert to vector. Barulah kita boleh adjust dia jadi center. And then dia kita besarkan.
Jadilah dia. Dah siap. Macam mana tu? Boleh? Boleh tak? Dah siap Ustaz? Dah. Control to vector. Tekan tu. Tekan. Kena tekan select. Baru tekan. Tekan. Gitu. Awak boleh luas-luaskan dia. Madina. Tadi awak tuition apa? Tuition apa? Kita sign. Kita jawab. Berkat in-house. So, SPM ada? SPM ada? Ada. Ini dah. Kat mana awak? Apa tu? Dah dulu. Kat mana? Ni Ni ke? Betul boleh. Lihat kostum. Convert to liter. What I just. Ni, okey. Awak kalau ada apa? Okey. Apa ni? Jangan tak main apa. Yes. Start creating. Macam tu. Masuk jadi baik kuat. Upload. Dekat download. Macam tu. Kita tak kostum. Convert to vector. Dekat ni. Ni boleh tak ni? Tengok. Dah. Okey, baik. Bagus. Tak payah. Okey, baik. So, kita akan mula coding. Okey, baik. Kelas ke depan. So, dekat atas, kat kiri atas ni ada code, ada kostum, ada sound. Okey, baik ni. Satu sprite. Dengar sini. Satu sprite dia ada pada dia ada tiga perkara. Pertama, code untuk kita gerakkan, fungsikan dia punya sprite tu. Yang kedua adalah kostum. Kita boleh memakaikan kostum pada sprite yang pertama ni. Dan kita boleh masukkan sound pada sprite ni. Ada berapa? Tiga. Satu sprite yang ada coding, yang ada tempat untuk coding code, yang ada kostum dan dia ada sound. Okey. So sekarang ni awak rasa apakah kod yang pertama yang kita kena masukkan pada sprite ni? Perkara pertama yang biasa orang buat ialah when green flag ditekan. When green flag click. Dah. Okey, bendera hijau ni adalah kunci. Selagi bendera hijau ini tidak ditekan, coding itu tidak akan beroperasi. Coding itu tidak akan berjalan. Faham? Faham tak? So, bila bendera dah ditekan, apa yang perlu kita buat ialah gambar ini, sprite ini mesti dimunculkan, show. Okey. Lepas dia show, kita nak dia mainkan lagu. So, klik pada sound and then play sound until done. Maksudnya, lepas tu dah letak blok play sound until done, awak kena pergi dekat atas bahagian sound. Tengok sini. Tengok sini. Tengok sini. Awak kena pergi dekat sound atas. Selepas awak masukkan blok play sound until done ni, awak pergi dekat atas bahagian sound, pergi bawah, choose a sound. Tekan dia choose a sound. Ke atas ni ada all, ada animal, maknanya suara-suara animal.
ada efek. Suara efek, loop, suara data, suara note, suara percussion. Percussion ni ialah alat permainan muzik. Ada space, ada spot, ada voice, ada waki. Tapi kalau untuk yang latar, suara latar, so kita guna loops. So awak boleh pilih yang ni ke, dance ke, ini ke, ni ke, boleh. Okey. So saya pilih dance sitar. Sitar ke sitar ke mesti. Baik, bila dah pilih dah tekan, awak pergi pada code. Dah pergi pada blok play sound until done, no, tekan dia dan pilih dance sitar. Dance sitar. Okey. Okey, itu yang suara latar. Sekarang ni kita boleh masukkan suara kita. Kita boleh masukkan suara kita dalam bahan tu. Cara apa? Cara dia sama. Pergi dekat blok play sound, letak dekat bawah dance, blok dancing tu. Tapi awak kena tukar dia punya tu pada record. Tekan record. Pastikan mikrofon awak dihidupkan. Tekan. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke bahan pembelajaran nama-nama haiwan Al-Huza. Semoga bermanfaat. Okey, bila awak dah rekod, awak pun boleh dengar semula. Hai. Okey, benar. Dan dah save. Okey, save. Okey, so sekarang ni awak kalau kita tekan batu hijau, apa berlaku? Dia akan bunyi suara latar. Ya. Hai, tak keluar? Oh, tak. Jangan lupa tukar kepada recording 1. Oh, Hai, Assalamualaikum semua. Boleh? Cuba buat. Cuba buat. Kalau laptop awak tak boleh mikrofon, tak payah. Awak pakai suara latar apa? Muzik latar je. Ni, benar ke masa lama ni dia mati? Assalamualaikum. Sekejap. Boleh? Siapa nama awak? Kayla. Mainan ni ada Roblox tu apa ni? Assalamualaikum. Selamat datang ke bahan pembelajaran tentang haiwan-haiwan daripada Cikgu Ufairah. Terima kasih. Rasa haiwan nak? Hai, selamat cikgu. Cepatlah. Hai. Tak ada pun. Tekan ni. Kau mute dah? Hai, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang ke bahan pembelajaran tentang haiwan Hai, selamat datang ke dunia pembelajaran. Lagulah kau ni Muhammad. Apa nama? Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke bahan pembelajaran tentang haiwan-haiwan daripada Cikgu Ufairah. Buatkan nama lingkau. Buat coding ni. Hai, selamat datang ke bahan pembelajaran tentang Buat. Ufairah. Hai, selamat datang ke bahan dunia pembelajaran. Dah, siapa yang nak nyanyi tengok hasil dia. Cuba dengar. Saya nak hasil dia.
Lepas tu okey, boleh. Dah. Okey. Cuba. Hai, selamat datang pada dunia pembelajaran. Okey, dah belum ni? Boleh, awak boleh guna story AI. Rekod download AI, awak boleh guna MP3 dia, MP3 tau. Unit dia punya format dia mesti MP3. Audio. Bawa audio. Dah cukup. Bismillah. Okey, baik, saya akan seterusnya. Baik, lepas kita dah buat ni, kita mesti letak satu button. Button itu untuk beralih ke paparan seterusnya. Baik, kita dah buat dia punya storyboard. Storyboard kita yang pertama ialah muka depan. So, muka depan dah siap. Kita nak pergi ke apa? Iaitu A. A ayam. So, macam mana nak beralih ke A? Kena letak satu button. So, button tu berada di mana? Kita boleh letak kat mana dah. Okey. So, kita kena tambah satu lagi sprite. Iaitu sprite, choose a sprite. And then, pilih satu button. Kita guna button 2. And then, button tu letak dekat bawah ni. Button tu letak dekat bawah. Okey. So, okey dah. Okey, so apa dia punya coding dia? Siapa boleh bagi tahu saya apa coding untuk button sprite 2? Apa? Apa dia? Okey. When green flag click, mesti letak when green flag click. Okey, apa blok yang kedua? When bila benda hijau ditekan, apa yang jadi? Ni change. Hello. Hello. Sprite nombor 2 tu button tu, bila benda hijau ditekan, apa yang seterusnya? Dia kena buat apa? Show. Bagus. Depannya ialah dia kena dia kena hide. Sebab bila link ditekan, yang dipaparkan adalah cover gambar depan tu saja. Button tu belum keluar. So button ni kita boleh kecilkan dia. Jadi 80 ke boleh. Dekat bahagian saiz tu kita kurangkan saja dia punya saiz dia tu, sudahkan kecil lah. Okey. So yang button ni kita boleh warna-warnikan dia. Tapi tu nantilah kalau saya bagi tahu awak cara nak berwarna-warnikan dia. Lightning tu makan masa. So nanti kita buat yang basic dulu. Okey. So bila green flag ni ditekan, dia mesti sembunyi. Sebab apa? Sebab kita nak paparan cover depan saja. So berapa masa dia bersembunyi? Hello. Berapa lama button biru ni bersembunyi? Letak dulu 12 saat. 12. Lepas 12 saat barulah dia show. So, kita lihat hasil dia. Bila saya tekan benda hijau, button tu tak ada. Tapi selepas beberapa saat button tu akan muncul. Okay, keluar. So dia dah keluar. Okey, sekarang ni bila button biru ni dah keluar, apa yang perlu kita buat lagi untuk kita beralih ke paparan yang kedua? Siapa tahu? Okey, so jawapannya ialah when this sprite click. Jadi jangan sedih. Hello? Okey, ini kunci dia, iaitu apabila sprite ini ditekan, diklik. When this sprite click, bila
Bagus. Yang pertama kita buat broadcast message 1. Apa maksud broadcast? Apa makna broadcast? Apa itu broadcast? Broadcast ni ialah macam kita menyiarkan broadcast, kita macam hantar isyarat. Hantar isyarat mesej 1. Dan button biru ini akan hide sembunyi-sembunyi. Jangan main suara. Saya tengah bagi awak, nanti awak nak ingat, nak tahu nanti. Okey, dengar sini Saya terangkan coding untuk sprite yang kedua, iaitu button. Button ini bila bendera hijau ditekan, button ini tidak muncul. Dia akan bersembunyi selama 12 saat. 14 saat pun boleh, ikut suka hati awak lah. Lepas 14 saat, button biru ini akan muncul. Show. So bila dia muncul, atau kat sini bila dia muncul, awak tekan mana-mana pun dia tak akan berfungsi apa-apa. Sebab apa? Sebab yang awak fokuskan pada button biru ni saja. So bila button biru ni ditekan, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Button biru tu dia hilang. So kenapa yang cover depan ni tak hilang? Kenapa cover depan ni tak hilang? Sebab kita nak hilangkan cover depan untuk beralih ke paparan yang kedua, iaitu yang kenapa cover depan ni tak hilang? Apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita set yang button tu dia hilang. Sebab kita tak masukkan yang coding broadcast tu dekat sprite pertama, iaitu selamat datang. So kita kena pergi ke sprite yang pertama, datang. So kita nak buat apa? Kita letak kunci dia ialah when I receive message 1. Apabila sprite pertama, apabila selamat datang menerima mesej 1 yang dikeluarkan oleh button 2, oleh sprite yang kedua. So apa yang sprite 1 akan dapat, akan buat? Bagus. Pandai. Iaitu dia akan sembunyi. So kita try Ya, apa? Okey, dia akan mainkan keluar button. Okey, so bila saya tekan button biru, dia akan hilang. Button hilang, cover depan pun hilang. Saya nak cuba Ustaz. Cubalah. Boleh? Apa Aisyah? Apa nama dia? Kailah. Boleh? Pandai aku bawa yang aku tak faham. Mana orang punya sprite? Satu sprite pun tak ada. Ustaz, boleh Ustaz? Boleh ya, boleh. Sekejap. Kan saya dah kata. Ini yang backdrop sama kata awak dah buat tu yang saya dah balas dah buat. Buang
boleh tak? Boleh tak? Dia kena apa? Dia kena Boleh tak? Tak nak. Tak. Okey, baik. Okey. Yang tak dapat apa, nanti saya buat video tutorial tu, jangan boleh follow Okey, baik. So sekarang ni kan, kita nak masukkan A dengan ayam. So kita sambung. Kita akan pergi dekat sprite, and then kita pergi dekat letters ni, ambil A. So A ni boleh besarkan jadi 200 size tu. Pada size tu boleh besarkan jadi 200. Okey, baik. So apa coding untuk A? Siapa yang boleh bantu saya? Apa coding untuk A? Apa coding untuk A mula-mula? Hello. Apa coding untuk A mula-mula? Letak apa dulu? Okey, bagus. Mula-mula bila bendera hijau ni tekan, lepas tu apa? Show. La ilaha illallah. Okey, bagi. A tu kena ada ke masa permulaan? Tak ada. So dia kena buat apa? Hide. Hide. Dia kena sembunyi. Okey. So bila dia akan muncul? Siapa yang boleh jawab ni? Maknanya dia memang otak dia. Otak jam saya ni. Apa? Bila A ni akan muncul? Macam mana A ni nak muncul? Kita guna event. Kita nak guna blok event yang mana? Kita nak guna blok event yang mana untuk munculkan A selepas when this start A. Broadcast macam mana? Oh ni. Ni yang buat masuk sini. Okey, baik. Bagus. Jawapannya ialah when I receive message 1. Apabila A menerima message 1 yang dikeluarkan oleh sprite nombor 2, so dia akan show. So saya buat. Okey, kita keluar suara, datang. Okey. Saya tekan button A, keluar. Okey. Nampak tak? Nampak? Okey. So macam mana kita nak tekan button A, tekan start A dan keluar suara A? Nak guna apa? When this sprite Apa? when this sprite click, When this sprite click, pergi dekat sound play sound. Ada tak dekat koneksi sound ni A? Tak ada. Tak ada.
ada. So awak boleh guna suara merdu awak ataupun awak download sound A dekat YouTube ke kat mana ke, awak upload dia. Tapi untuk yang sekarang ni awak kena record. Contoh macam diam. Kau akan recording satu. Awak. Cuba buat. Untuk A, coding dia bila bendera hijau ditekan, A ni sembunyi hide. Dan bila saya menerima mesej satu, dia akan muncul. A akan muncul. Dan bila A ni ditekan, akan keluar suara A. Boleh lah sini? Boleh awak? Buat nanti awak boleh buat apa? Ya. Mana? Close. Tekan close. Okey, lepas tu. Ai, mana yang tadi tu? Ustaz, boleh ke cakap macam Nak hilang? Nak hilang? A for apple. Ni pun hilang dia. Kat mana? A for ayam. A for ananas. Okey. Lepas tu kita nak masukkan sprite ayam. So pergi dekat choose a sprite and then pilih gambar sprite ayam. Ini ayam. Okey Wah ni. So boleh besarkan pada saiz dia 150 ke. Dia tak 200 Ustaz. So untuk yang ayam ni sama juga dia punya coding dia. Mesti bila bendera hijau ditekan, dia mesti disembunyikan. Okey. Dan bila saya menerima mesej satu, barulah saya dimunculkan. Lepas tu bila saya ditekan when this right click, barulah play sound, automatic ada rooster. Bak. Okey, cuba buat sama je. Sama sahaja. Okey, soalan saya yang seterusnya. Macam mana nak hilangkan A dengan ayam sebab kita nak masuk ke paparan yang ketiga iaitu B, beruang. Kenapa jadi bird? Tak ada rooster. Apa laptop tak boleh sound. Alah, ini bukan. Jangan dulu, nanti saya buat video. Ya Ustaz, saya salah. Buat tu. Mana kau jumpa A tu? Okey, saya nak apa? Mana kau jumpa A? A dekat sprite. Terus Tulis alfabet, lepas tu alfabet, lepas tu kasi scroll. Alfabet. Rita. Satu, enam, tujuh lah. dah. Okey, baik-baik. Teruskan. Soalan saya seterusnya ialah macam mana nak hilangkan A nya ayam tu untuk munculkan B dan beruang. Oh, okey. Nanti ada button. Ini bukan ayam tau. Nanti dia keluar bulat buruk. Apa nak button ni?
Guna block play sound. Automatik akan keluar situ. Dah, tu ada. Dia kata volume atas. Play sound buka pada. Tak. Tekan pada tu. Betul. Show pada looks. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, berlaku ke awak pula. Awak pergi dekat background buat apa? Kan benda ni dekat sprite. Saya baru marah yang sebelum ni. Penyakit kau tak awak pula. Pada awak punya sprite itu dulu ni. Pada sprite tadi. Siapa ambil? Jadi apa? Bezakan sprite dengan backdrop. Bezakan sprite dengan backdrop. Dah. Dah belum? Lepas tu tekan tu. Tekan A. Masuk tak? Ustaz, kenapa tak jadi? Oh gitu, patut dah ada kerja. Tak ada dulu ni. Mana? Aku tunggu Awak tak hide ni. Okey, sekarang sama awak. Tekan button ayam sprite dulu jauh. When is sprite? Okey, mana awak boleh buat case? Dah hide. Dah hide. Okey, dah. Hide. Okey, masuk A. Drop A. Okey. Tekan. Hide. Show. So apa yang ayam ni awak tak ni. Bila awak tak coding lagi. Weh, aku nak tengok gambar ni. When is ni kan rooster ni buat apa? Play. Rooster dia awak play dekat rooster lah. Dia awak play dekat ayam ni buat apa? Okey, baik. Jap. Okey, baik. Okey Memang kalau awak play balik, nanti A dengan ayam tu akan berada di muka hadapan. Sebab apa? Sebab A dengan ayam ni awak belum broadcast message dua lagi. Macam mana? Okey, baik kelas. Kita nak sembunyikan A dengan ayam. So cara dia sama, kita kena masukkan button yang kedua. So kena pergi kat choose a sprite, ambil button yang sama, letak di bawah. Di bawah tengah-tengah boleh, kanan pun boleh.
Orang boleh kecilkan jadi 70 pun tak kisah. Okey, sini kan. Okey, baik. So button ni perlu di coding. So cara yang sama, bila coding untuk button yang kedua, bila bendera yang tekan, pertama sekali dia mesti sembunyi high. Okey, lepas dia sembunyi, bila dia akan muncul bila apa? Oh, sekejap. What is it? Ayam. Hai. Okey, bila when this practice, bila button yang kedua ini ditekan, broadcast message 2. Type new message, type message 2. Nampak tak? Message 2, jangan message 2. Lepas message 2 barulah awak sembunyikan when is start sekejap. Bila bendera hijau ditekan, dia akan sembunyi. Bila dia akan muncul bila dia menerima message daripada broadcast message 1. Salah. So, receive message 2. Show. Okay. Dah ini pun sama. When I receive message 1, dia akan muncul. Jangan sabar-sabar sabar. Okay, tak. Sabar-sabar. Okey. Okey, baik. Sama. Okey, bila when we start create broadcast message 2, kemudian dia kena disembunyikan. Okey. Okey, baik. Message 1, dengar sini When I receive message 1 ni, dia menghidupkan berapa sprite? 1. Broadcast 1 ni, dia menghidupkan berapa sprite? 1. Saya ulang sekali lagi. Button sprite nombor 2 ni, button nombor 1 ni kan, button yang biru ni, dia broadcast message 1. So dia akan menghidupkan berapa sprite? Dia akan memunculkan berapa sprite? 3, iaitu ayam dengan button yang kedua. Sebab itulah pada sprite A perlu ada when I receive message 1 show. Pada rooster ayam pun sama. When I receive message 1, dia show. Dan pada button yang kedua pun perlu ada when I receive message 1, dia show. Faham? Faham tak? Okey, saya ulang Saya ulang dia relax dulu. Sabar. Okey dah? Okey. Dekat sini ada berapa sprite? Iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada berapa? 5. Okey, baik. Setiap sprite ni dia ada muncul dan dia ada sembunyi. Betul? Ada 5 sprite di depan awak ni. Setiap sprite ni dia ada muncul dan dia ada sembunyi. Okey, untuk sprite yang pertama, sprite kamu depan, macam mana dia muncul? Dia muncul
secara automatik, maknanya bila bendera hijau ditekan, automatik dia muncul. Sebab yang satu. Okey, untuk button yang kedua, bila dia muncul, dia akan muncul selepas saat yang ke-12. 12 saat lepas tu dia akan muncul. Okey. Untuk A, ayam dengan button ketiga ni, button ni, bila dia muncul, dia akan muncul bila dia menerima mesej 1. Dia terima mesej 1, dia muncul. Dia terima mesej 1, dia muncul. Faham? Faham tak? Faham tak? Okey, relax. Sabar. Kalau awak berjaya faham untuk yang A ni, A ayam ni, awak akan boleh faham untuk yang B, C yang Z. Sini. Sini. Okey, sekarang ni lihat yang pertama. Continue. Bila tekan dia akan show. Okey, sound. Okey. When I receive satu, dia akan sembunyi. Kan? Okey. When it's right click A. Mana ada yang selamat datang ni ditekan? Selamat datang ni tak ada mesej 2. Dia tak. Bila dia terima mesej 1, dia akan sembunyi sahaja. Okey. Button nombor 2, bila dia tekan dia akan sembunyi. Dia akan wait berapa? 6 saat. Lepas tu dia akan show. Dia when this right click, bila button ni ditekan, mesej dia hide. Okey, betul. Yang A ni dia akan hide. Bila mesej tu dia akan show. Dia akan keluar ni. Okey, betul. Okey. Yang ini when this right yang bila dia akan muncul. Bila ayam ni akan muncul. When I receive message 1, mesti wajib buat mula dengan dia dulu. Bila dia tekan, mesti dia sembunyi dahulu. Bila dia akan muncul, when I receive message 1, barulah dia akan muncul. Dan bila ayam ditekan, barulah bunyi. Okay. Dan button ni. When I click the hide, when I really show, click broadcast. Okay. So yang ni. Lepas tu, kita nak sembunyikan A dengan ayam ni ialah dengan menggunakan broadcast message yang nombor 2 yang dikeluarkan oleh button yang nombor 2. So pada A ni, when I receive message berapa? Message 2, barulah dia akan hide. Ini pun sama. When I receive message yang nombor 2, barulah dia akan hide. Button ni. Okey, tengok hasil dia. Tada. Nak buatkan suara. Okey. Okey, betul. Okey, tekan. Okey. Okey. Jadi tu. Next, apa lagi? Sini. When I receive satu, dia akan sembunyi. Okey. Akan 2. Hide. So, when this right click, okay, message 1. Hide. Okay. Okay. When I receive hide. So, okay. Okay. Okay, hide. Okay, tambah ni je. Tambah yang A ni, iaitu when I receive message 2, dia akan buat apa? Nashmi? Hide.
dua. So jangan. Okey, hasil dah. Mana button dia ni sini? Kenapa ada tak show? Oh ini okey. Satu lagi. Button dua terus. Okey. Show broadcast mesej 1. Dengan hide. Okey, lepas tu bawa ayam. Okey. Masuk. Mana buttonnya? Lama sangat tunggu ni tuan. Mana A tak muncul? When display click. Apa ni? Apa pula? Okay. When I receive message 1, barulah show. Salah. When display itu bukan broadcast, tapi play sound. Sound ni tambah ayam lah. Apa dia? Buat body yang sama macam ni. Ini buat nombor 2.
makan dah. Dah ni sama ni. Tahu je ni. Tak okey. Okey. Okey, boleh tak? Allah. Sabar-sabar, tak kasi tu apa-apa. Lashmi, cepat sikit Lashmi. Sikit lagi lepas tu nak makan makanan. Okey, baik. So, antara okey, baik. Dengar sini. Siapa yang hantar broadcast? Siapa yang hantar sprite, mana yang hantar broadcast? Button. Button tu yang menghantar broadcast. Okey, depan. Button nombor 1 ni, dia hantar broadcast 1, mesej 1. Nampak sini. Ini lah, sebelah tu. Nampak sini. Button 1 ni, dia broadcast mesej 1 untuk menonjolkan, untuk men-showkan, untuk memaparkan ayam dan button yang kedua. Manakala broadcast 1 ni juga untuk menutup, menyembunyikan cover depan dan button 1. Faham tak? Faham tak? Saya ulang sekali lagi. Dengar sini. Siapa ni? Ni Zahra. Betul. Ini Zulfa. Okey, Zulfa. Tengok sini. Siapa yang hantar broadcast? Yang hantar broadcast ialah button. Okey, button 1 dia hantar broadcast untuk memaparkan, untuk tunjukkan, untuk hidupkan ayam dengan button nombor 2. Dan button 1 ni dia hantar broadcast 1 untuk menyembunyikan cover depan dan button 1 juga. So, button nombor 2 ni untuk menyembunyikan A dengan ayam dan menghidupkan B dengan beruang dan button nombor 3. Begitulah seterusnya sampailah ke huruf Z for zirafah. Betul?